Aduh, boleh basuh ke tak dengan pencuci yang ada pewangi? Boleh tak Aduh, peningnya. Nanti busuk kalau tak basuh. Kau tahu tak? Kau patut. Mana boleh jawab. Aduh, pening. Nanti busuk. Hapaknya. Baiklah, berkenaan dengan persoalan adakah boleh kita basuh pakai ihram kita ni sama ada lelaki ataupun perempuan dengan serbuk pencuci yang ada pewangi? Jawapannya kita lihat dahulu pada pantang larang ihram. Berkenaan dengan wangi-wangian, memang kita tak boleh pakai wangi-wangian semasa dalam ihram. Untuk bab pakaian ni, kita boleh sahaja untuk basuh dengan serbuk pencuci yang ada wangi sebab tak nak ada bau busuk ataupun perkara-perkara yang lain. Tapi untuk pemakaiannya bagaimana? Kalau kita basuh pakai ihram kita ni dengan pewangi, maka kita boleh pakai sekali sahaja. Maksudnya macam mana? Kita apabila haji hajat semua dah pakai ihram yang ada pewangi, kita tak boleh nak tanggalkan, kita tak boleh nak cabutkan semasa kita dalam ihram. Sepanjang kita buat umrah tu, memang kita tak boleh tanggalkan pakaian ihram kita yang kita pakai, di mana ada dibasuh dengan serbuk pencuci yang berwangi. Kalau kita cabut, kalau kita cabut lepas tu nak mandi dan nak pakai semula kat ihram yang berwangi tersebut, maka haji hajat semua akan dikenakan dam. Okey? Dan kesimpulannya adalah boleh, tapi kalau tak nak dikenakan dam, boleh nak basuh, tetapi kalau berasa was-was, maka boleh dielakkan. Tetapi kalau nak basuh juga, itu pun tiada masalah. Tetapi buat apa yang saya bagi tahu. Okay, insya-Allah mudah dan ringkas, insya-Allah.